Jadi bila kita membaca kitab Bidayatul Hidayah ini, kita akan dapati bahawa Imam Ghazali dia menulis kitab ini tujuannya dia hendakkan kita ini menjadi jadual harian kita, maknanya daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, dan macam mana kita nak mengisi satu persatu waktu kita. Ibaratnya kalau dalam suluk, ini adalah suluk, tapi suluk Imam Ghazali lah, kita suluk kita. Jadi setiap imam, setiap syekh ada cara suluknya tersendiri. Jadi di sini saya boleh anggapkan ini adalah suluk yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Dan yang kedua di situ, kalau tengok tulisannya adalah Bidayatul Hidayah. Apa itu bidayah? Bidayah maksudnya bermula ataupun permulaan. Hidayah itu hidayah lah. Hidayah itu petunjuk. Maksudnya di sini Imam Ghazali dia merumuskan, nanti dalam dia cerita, seseorang itu kemuncak dalam diri kita. Kita kan baca Fatihah tiap-tiap hari. Kita baca Fatihah tiap-tiap hari. Perasan tak? Fatihah ini dia ibarat macam piramid. Kita mulakan Fatihah dengan A'udzubillah, kan? Baca Quran macam A'udzubillah. Kemudian kita baca Bismillah. Jadi A'udzubillah itu merangkumi apa? Merangkumi, kalau dalam Islam kita panggil, ada satu istilah dia tahliyah dengan tahliyah. Tuan-tuan saudara-saudara, tahliyah dengan sama. Maksudnya kita membuang. Kalau saya nak guna cawan ni, kalau cawan kotor, kan kita boleh terus tuang air kita minum, kita mesti cuci dulu. Itu tahliyah. Diri kita ada sifat semua, macam mana dosa, kita buang dulu, barulah kita tahliyah. Jadi alhamdulillah kita kenal sifat-sifat mazmumah kita. Aku mohon perlindungan daripada Allah terhadap syaitan. Syaitan itu dilaknat oleh Allah kerana apa? Kerana sifat mazmumah dia. Apa sifat dia? Jadi kalau kita ada sifat syaitan ni, sifat mazmumah, kena buang. Jadi A'udzubillah itu mengajar kita supaya kita mengetahui, mempelajari apa sifat mazmumah dan kita buang. Itu kita kata A'udzubillah dengan billah sahaja, dengan Allah sahaja. Kemudian Bismillah ada dia. Kita menghiasi dengan sifat mahmud. Dengan apa? Nama Allah itulah akan membantu kita menyucikan diri kita. Kemudian kalau kita tengok Fatihah itu, kita akan bentuknya adalah macam piramid. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah kita, ya Allah, aku memohon ihdina, aku memohon supaya mendapat hidayah. Ihdina itu maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah aku atau hidayahlah aku jalan yang lurus. Jadi puncak daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hambanya adalah hidayah. Hidayah itu puncak. Sebab itu Tuan lalu sangat sebut. Tuan kata, saya tak ingat makmur masa di Tuan kata, saya dulu membaca Siratal Mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tidakkan kami jalan yang lurus. Tapi saya bertanya, saya tanya diri saya sendiri, di manakah Allah jawab? Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah aku. Di mana Allah jawab? Setelah saya membaca dalam surah wa yahdi ilaihi man anab, wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah. Jadi kita memohon pada Allah Ta'ala supaya dapat hidayah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu dapat hidayah,
Allah Ta'ala kata wa yahdi ilaihi man anab. Allah akan bagi hidayah kepada orang-orang yang ada sifat inabah. Kalau saya nak buat inabah, tak baca kitab ni. Kita balik kepada ceramah-ceramah Tuan tentang inabah. Refer balik. Di situ akan dapat jawapan. Ada beberapa syarat. 4 syarat salah dia. Jadi, Imam Ghazali yang sama ataupun yang sama, Imam Ghazali nak selesai macam mana sekarang ni kita tahu bahawa berharga dalam hidup dunia yang berharga seperti yang besar adalah hidayah. Jadi macam mana nak buat? Sinilah Imam Ghazali nak jawab. Kalau awak tanya soalan itu, inilah jawapannya. Jadi apa yang Imam Ghazali buat, dia tidak menghuraikan ayat Quran, tapi kita ibaratnya kalau di sekolah kita ada silibus, kan? Imam Ghazali ni macam mana nak laksanakan? Dia praktikal, modul. Model ada, modul. Maksud dia rekod satu betul. Dengan cara ini awak ikut satu persatu, insya-Allah akan sampai. Apa itu hidayah? Jadi bidayatul hidayah adalah permulaan jalan hidayah. Kemudian kita tengok bawah itu nama Imam tadi, Al-Imam. Kalau saya tanya tuan-tuan, imam ni maksud apa? Kita dalam orang Melayu, imam ni jadi imam kan? Imam ni maksudnya ikutan yang ke depan. Sebab tu imam sembahyang tu kita ikut dia. Al-Imam itu adalah orang yang kita ikut. Sebab tu di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama yang sah kita panggil Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tetapi Syiah tak, imam dia yang 12 dia. Yang lain imam. Dia tidak menggunakan imam untuk semua. Orang yang diletak saja. Kemudian gelaran Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, kalau tuan-tuan cari di dalam selain nama-nama ulama, ada ulama Syekhul Islam, ada ulama namanya apa? Zainuddin, nama ulama Abduddin, macam-macam istilah. Tapi Hujjatul Islam kenapa? Hujjah atau hujjah? Dia ni kuat hujjah ni. Dah bahasa Melayu tu hujjah. Hujjatul Islam maknanya Imam Ghazali ni, kekuatan hujjah dia tu tidak ada sesiapa yang berani lawan dia. Zaman dia tu sama ada Islam ke, orang kafir ke, ahli falsafah ke, siapa dia boleh mengatakan dia betul, maksudnya dia menang. Sehingga kekuatan hujah dia, ulama selepas daripada dia menggelarkan dia ni layak diletak sebagai Hujjatul Islam. Maksudnya Islam itu menjadikan Imam Ghazali ni sebagai hujah. Maksudnya yang boleh menghujah orang lain untuk menunjuk Islam betul-betul. Dan di sinilah kita lihat Imam Ghazali bidangnya. Kalau kita bertanya imam-imam yang lain, contoh Imam Syafi'i, bila saya sebut dia saja Imam Syafi'i, apa yang tuan-tuan terbayang? Dia ni adalah tokoh dalam ilmu fiqah. Bila orang cakap Imam Syafi'i dengan tasawuf, Imam Syafi'i dia bertasawuf, dia belajar tasawuf. Tapi kita macam mana Imam Ghazali tak pernah nampak. Sebab apa? Dia menunjuk pada fiqh. Ada cerita Imam katakan Ibnu Jazari, mungkin orang tahu, dia ni dia bertasawuf, dia ada kitab tasawuf, tapi dia tu bila sebut Ibnu Jazari, ini ilmu ulama Quran. Bila kita sebut Imam Bukhari, dia ni ulama hadis. Tapi kalau tuan-tuan sebut Al-Ghazali, orang akan kata dia ni bermacam. Asal tauhid pun, ilmu kalam, akidah pun dia, fiqah pun dia, tasawuf pun dia. Ini Imam Ghazali memang luar biasa. Sebab itu dia digelar Hujjatul Islam. Dia menguasai semua bidang, dan setiap bidang yang dia masuk tu memang dia pakar, mantap dan kukuh. Dia punya hujah, sehingga guru dia
yang digelar sebagai Imam Ghazali yang terkenal, Imam Haramain ataupun Al-Juwaini, salah seorang. Dia kata masa tu Imam Ghazali umur dalam 20-an. Bila Imam Ghazali tulis karangan dia yang pertama, dia bagi guru dia baca, apa kata guru dia? Guru dia kata, engkau ni nak kubur aku hidup-hidup ke? Apa tu tak faham? Kitab Imam Ghazali yang pertama tu, guru dia kata, engkau nak kuburkan aku hidup-hidup ke? Maksudnya, hasil karya Imam Ghazali itu, Imam Ghazali boleh masyhur, boleh potong dia. Punya hebat tu masih umur 20-an. Jadi itulah gelaran Hujjatul Islam, itulah Imam Ghazali. Dan tuan-tuan, kalau tengok sejarah dia, Imam Ghazali ni bukanlah lahir dalam kalangan orang yang senang, yatim, mungkin yatim piatu, tak ada mak, tak ada ayah. Yang betul-betul boleh baca di dalam ni. Kemudian buku ini telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang terkenal dengan Fahmi ni, dia terkenal dengan ada gelaran dia. Dia ni baru meninggal, saya ingat dalam tahun ni kali saya ingat, kalau salah saya dalam tahun ni dia meninggal. Jadi untuk kita membuka kitab ini, kita membaca Fatihah sekali, kita hadiahkan kepada Imam Ghazali, juga kepada Syekh Ahmad Fahmi Az-Zamzami, dan juga kepada guru kita, dan semua silsilah tarikan kita sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Baik, kita buka muka surat pertama tu, tak ada apa, sama saja. Muka surat kedua, ada doa di situ. Muka surat ketiga, transliterasi itu adalah panduan untuk ejaan Arab kepada ejaan Rumi. Jadi kalau kita nak jadikan panduan, nak faham ejaan tu, baca kat situ. Kemudian di sebelah lagi tu ada gambar masjid. Masjid, tuan tengok ni. Ini adalah gambar Masjid Jami' Al-Umawi di Syria, Damsyik. Di sinilah tempat Imam Ghazali yang ada gambar tu. Tempat Imam Ghazali, kita kata bersuluh lah, uzlah, selama lebih kurang 10-11 tahun. Kita 10 hari pun mujahadah, berperang 10 hari. Imam Ghazali 10 ke 11 tahun. Macam mana tu? Okey. Kemudian kata pengantar. Jadi saya tak baca penuh, tapi tuan-tuan elok baca Perenggan pertama sebagai mukaddimah, perenggan kedua tu dia memberi satu tanggapan terhadap kitab ini. Dia kata kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Imam Ghazali yang banyak diberi barakah oleh Allah. Maksudnya dia nak bagi tahu karangan Imam Ghazali ini ada keberkatan. Macam mana kita tak kata ada keberkatan? Imam Ghazali meninggal, cuba tengok muka surat depan tu, dia lahir 450 Hijrah. Dia meninggal 505 Hijrah. Kita sekarang berapa? 1448. Maksudnya hampir 1000 tahun. Kalau orang zaman sekarang ni baca kitab 1000 tahun, apa faedah baca kitab 1000 tahun? Kan? Maknanya dah jauh ketinggalan. Kalau teknologi memang tak tengok lah. Tetapi Imam Ghazali ni, bacalah mana-mana kitab dia, seolah-olah dia hidup bersama dengan tuan-tuan. Ini satu kelebihan Imam Ghazali. Bila terjemah pun saya tengok terjemahan pun sama. Ini kita kata berkat. Kan? Kitab yang 1000 tahun kita baca sekarang, zaman kita ni dengan zaman Imam Ghazali, kalau kita baca di dalam ni, kita nampak macam mana di zaman itu, tapi masih lagi kita kata relevan. Wah, baca sekarang, itu kita katakan. Banyak lagi kitab-kitab yang lain sudah hilang, putus, hilang ke mana, tapi kitab Imam Ghazali tetap dipelihara oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Kemudian dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang memutalaahnya. Yang penting dengan niat yang ikhlas. Ada dalam kalangan masyarakat kita sekarang baca kitab Imam Ghazali dengan tujuan untuk mencari kelemahan. Kalau itu dia akan dapatlah kelemahan. Imam Ghazali kata apa? Bila orang sebut pasal, maksudnya dia ataupun ulama-ulama lain ada yang orang yang membantah. Kata Imam Ghazali, tak payah risau. Bukan aku sahaja, dia kata Allah Ta'ala pun dikata oleh manusia. Contohnya orang Yahudi dimarah oleh Allah Ta'ala. Dia kata kan di dalam Al-Quran kata hendaklah kamu infak kepada jalan Allah, hendaklah kamu bersedekah kerana Allah. Dia kata Allah ni miskin dia. Lepas tu dia minta kita sedekah untuk dia. Tu Yahudi dia. Jadi dia kata Allah pun, Al-Quran pun dia kata Nabi pun tak selamat. Maksudnya orang tetap, manusia ni tetap perangainya tak setuju kan, mengata sama Allah Ta'ala boleh kata. Jadi kalau orang mengata aku itu biasa, dia tak ada masalah, dia kata. Jadi Imam Ghazali, kalau kita membaca kitab Imam Ghazali, pertama mesti kita ikhlaskan dia, sebab dia menulis dengan ikhlas. Kita membaca sama dengan yang ini, insyaAllah kita akan dapat hasilnya. Kemudian apabila kita, ini satu lagi kelebihan. Yang ini bila kita membaca kitab Imam Ghazali, kita akan dapat. Perenggan yang bawah tu, apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imam Ghazali telah bercakap kepada muridnya atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Ini pelik. Imam Ghazali bahasa dia macam tu. Bahasa Imam Ghazali adalah bahasa dia bercakap. Dan dia bercakap tu dengan bahasa yang sangat dekat. Ini satu kelebihan Imam Ghazali. Mungkin Imam Ghazali ini selain daripada kepakaran dia dalam bidang tasawuf, dia juga pakar memahami psikologi. Sebab itu banyak ilmu-ilmu psikologi ambil daripada pandangan teori Imam Ghazali sendiri. Okey, kita berpindah kepada muka surat berikutnya. Muka surat berapa tu? V3 tu kan? 7 apa ni? 5 6 7 kan? Di dalam kitab ini, Imam Ghazali menggariskan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan waktu, serta adab-adab yang untuk melaksanakan amal ibadah supaya ibadah tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh erti dan memberi kesan yang mendalam. Begitu juga Imam Ghazali menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang mesti kita ikuti supaya kita dapat meninggalkan segala dosa. Jadi salah satu daripada tujuan utama Imam Ghazali daripada kitab ini untuk mengajar kita menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Dan yang kedua, yang pertama tadi amalan harian, yang kedua meninggalkan dosa, dan yang ketiga adab-adab pergaulan. Jadi kitab ini dia meringkaskan ataupun panduan kepada 3 bahagian ini. Seterusnya kita pergi berpindah kepada perenggan yang ketiga yang bawah tu. Dia kata sebenarnya kitab Bidayatul Hidayah ini telah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tuan-tuan pernah baca kitab Syiarus Salikin? Pernah dengar? Kalau tak salah saya, Syekh Samad Abdul Falimbani juga mengarang kitab Syiarus Salikin dan juga mengarang ataupun menterjemah kitab Bidayatul Hidayah. Tapi bezanya kitab ini sesuai dibaca untuk zaman kita. Sebab Syiarus Hidayatul Salikin tu bahasanya lama, kemudian ada tambahan-tambahan yang lain agak tebal. Yang ini agak ringkas.
Jadi kita terus sahaja kepada muka surat X10, muka surat 10. Beberapa perhatian dalam terjemahan. Jadi yang ini penulis ataupun penterjemah menceritakan bagaimana dia melaksanakan terjemahan. Jadi kita berpindah kepada isi kandungan. Jadi penting isi kandungan ni muka surat 12. Baik, tuan-tuan tengok isi kandungan nampak ada 3 bahagian. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Di sini kalau tuan-tuan tengok ada 14 adab. Ada 14. Kemudian bahagian kedua, iaitu cara meninggalkan maksiat. Yang ini ada 7 perkara. Anggota-anggota tubuh badan kita lah, 7 anggota. Kemudian fasal yang kedua, itu fasal pertama fasal yang kedua, cara meninggalkan maksiat. Jadi yang pertama meninggalkan maksiat zahir, yang kedua meninggalkan maksiat batin. Jadi bahagian ketiga pula ada adab pergaulan dan persahabatan. Yang ini akhlak yang perlu kita lakukan ataupun kita perlu latih diri kita. Jadi inilah kandungan ataupun perbincangan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan bahagian penutup tuan-tuan cuba buka muka surat 175. Ni kira khatam namanya. Khatam terus. Jadi tak susah hati kita terus khatam. 175 175. Di sini tuan-tuan boleh baca riwayat hidup. Jadi saya untuk meringkaskan saya tak baca lah. Tuan baca sendiri. Dan banyak lagi rujukan untuk penambahan. Kemudian tuan-tuan buka muka surat 179. Ini petikan daripada perkataan Imam Ghazali yang selalu Tuan Guru sebut. Lepas tu saya nak kongsi di sini supaya tuan-tuan selalu baca perkataan ini. Tuan-tuan boleh tengok daripada atas tu apa kata Imam Ghazali tentang pentingnya ilmu tasawuf dan apakah langkah permulaan yang mesti dilaluinya. Tuan-tuan kena tahu Imam Ghazali dia buat dia bukan cerita-cerita kosong. Dalam umur dia 35 tahun, dia ada konflik dalam fikiran dia. Dia kata ulama tasawuf declare, dia kata ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling betul. Ulama mutakallimin kata kami yang paling betul. Ulama yang lain pun paling betul. Dia kata sebenarnya siapa yang betul? Itu konflik dia, Imam Ghazali. Dia disusun dalam kitab, tajuk dia bahasa Arabnya Al-Muqiz Minad Dhalal. Terjemahannya penyelamat daripada kesesatan. Tuan-tuan boleh baca buku tu. Saya tak pernah baca bahasa Melayu lah. Tuan Guru selalu petik daripada kitab itu yang diulas oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas rektor Universiti Al-Azhar dahulu. Sangat menarik. Jadi setelah dia kaji semua, dan Imam Ghazali ni intelek, dia bukan kajian macam kita. Kita kaji pasar boleh. Tapi Imam Ghazali dia susun. Dia ada metodologi. Kita zaman sekarang ni di universiti mesti ajar lah. Tapi Imam Ghazali letak dalam kitab dia, aku disusun satu. Hasil. Maknanya kalau dalam tesis kita panggil dapatan kajian ataupun result ataupun kesimpulan daripada kajian. Inilah dia kata, dan aku teruslah bermujahadah, dia kata, lebih kurang 10 tahun lamanya. Sebelum dia mujahadah, dia cerita dulu. Dia kata ulama yang mengaku, yang mendakwa ilmunya tu, contoh mutakallimin, ulama ahli kalam, dia kata aku dah belajar semua tentang ahli kalam. Kemudian ulama ahli falsafah kata kamilah orang yang paling betul yang menyampaikan kepada kebenaran. Dia kata aku dah belajar
kitab falsafah. Dan Imam Ghazali dia bukan cerita aku belajar je. Kalau nak tahu macam mana aku mengkaji kitab ilmu falsafah ni, dia tulis satu kitab namanya Tahafutil Falasifah. Tulis kitab itu maksudnya bila kita baca tu, Imam Ghazali menguasai semua ilmu falsafah pada zaman dia. Tak kira lah falsafah tenaga yang pada dan yang betul mana salah. Dan kalau kita nak tengok apa tu kefahaman Imam Ghazali tentang falsafah ada dalam tu. Tentang ilmu kalam dia tulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ulama fiqh dia tulis kitab Al-Mustafa, kitab usul fiqh. Kemudian dia tulis kitab Ihya Ulumuddin merangkumi Muslim. Jadi Imam Ghazali bila dia dakwa tu, dia tuduhkan bukti. Aku punya kajian ni cuba kau tengok dan nilai. Jadi setelah tu dia kata, aku dapati ilmu-ilmu lain dengan membaca, dengan belajar, aku dapat menguasai ilmu tersebut. Tapi ilmu tasawuf ni tak boleh kata. Dan ilmu itu separuh lagi amal, kan? Dan orang kena masuk. Jadi dia kata yang ini apa? Sebab tu selepas pada itu sampai tujuan sebab tu dia kata aku teruslah bermujahadah supaya aku mengalami sendiri apa yang didakwa oleh ulama-ulama tasawuf. Maksudnya di sini mujahadah tapi terjemahkan ke dalam amalan kita. Supaya Ghazali menjalani suluk bukan 10 tahun. Nah, ini dia kata teruslah dia kata aku teruslah bermujahadah lebih kurang itu 10 tahun lamanya. Kemudian dia kata maka telah kelihatan di hadapanku di celah-celah waktu dia kata suluk tu kan farwat dengan suluk sama. Waktu aku mengasihkan diri dari orang banyak, masa tu dia kata tersimpan dalam yang hingga banyaknya. Dia bercakap ini, kita kena tahu kedudukan Imam Ghazali. Dia bersuluk, umur dia lebih kurang 5 tahun. Sedar bersuluk. Dia keluar suluk lebih kurang 45 tahun ataupun lebih 46. 35 tahun itu dia adalah Hujjatul Islam. Masa umur 35 tahun tu, zaman itu tidak ada orang yang berani berdebat dengan dia, tak ada. Tak kira orang tu Islam ke ataupun kafir, tak ada. Maksudnya dari segi ilmu zahir dia, ilmu fiqh, ilmu mantiq, dia menguasai. Dia maksudnya di zaman itu adalah rujukan yang terbesar. Dan pada itu dia kata ilmu tasawuf ini aku tak boleh. Maksudnya aku tak boleh nak capai, melainkan melalui uzlah, melalui suluk. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar tuan guru kita baru ni dalam siri soal jawab, Cikgu Ibrahim tanya, tuan-tuan kenapa di dalam kitab Syiarus Salikin dia sebut jilid berapa saya tak ingat, Tuan Haji ingat ke ni? Dia kata dalam tu dia kata ilmu tasawuf ini lebih kurang maksud dia tidak dapat dicapai melainkan tidak dapat dicapai walaupun seorang itu belajar kitab 1000 tuan guru kata 100,000 tak dapat. Betul. Tengok Imam Ghazali dah capai Hujjatul Islam. Dia kata aku nak masuk tasawuf ini, masalahnya tasawuf ini bukan ilmu, dia adalah gabungan antara ilmu dan amal baru hasil. Sebab dia kata apa? Dalam tempoh 10 tahun itu dia kata rahsia-rahsia yang tidak terhingga banyaknya. Artinya belum tu yang dia jadi alim besar tu, rahsia dia tak ada, tak muncul. Sebab apa? Sebab ilmu rasa, dia bukan ilmu. Sebab Tuhan kata level otak kita ni perkara yang
Ada apa? Dia ada akliyat, ada mafhumat, ada tajalliyat, ada musyahadat. Mesti ingat? Ada 4. Jadi ilmu ni, ilmu yang kita belajar ni, dia pada tahap akal. Kalau kita fikir. Sebab tu kalau tuan-tuan tu belajar ilmu tauhid, kita dalil akli dengan dalil akli, dalil nakli, kan dua kan? Dalil akli, apa dalil wujud Allah Ta'ala? Ada di alam ini. Jadi kita fikir macam mana sesuatu yang wujud, mesti ada yang buat, kan? Alam ini canggih macam ni kan, alam yang canggih kan. Takkanlah saya kata pensel ni jadi sendiri, akal siapa boleh terima? Kalau boleh terima, maknanya dia tidak berakal. Akal yang boleh, dia akan kata ini mesti ada buat. Kalau bisa besar ini ada yang buat, dah alam yang kecil yang buat alam boleh jadi sendiri. Dalil akli, tauhid yang kita belajar itu dalil akli. Bila naik kepada musyahadah, kepada tajalli, yang bukan tugas akal. Akal duduk, dia tak ada sampai. Macam mata lah. Tuan-tuan boleh nampak sebelah ni ada apa? Kalau boleh nampak tu kira bukan guna mata ni, ada guna mata jin ke mata tu. Kalau mata ni dia sampai sini je. Begitu akal. Akal dia boleh fikir pada perkara yang logik. 1 campur 1 2. Tapi akal dia tak boleh nak terjemah. Macam mana rasa sedih? Sedih. Boleh terang kan? Oh, rasa sedih ni macam ni, tak boleh. Sebab apa? Dia tu rasa. Dia bukan duduk pada akal. Wujud Allah. Macam mana kita nak fikir wujud Allah? Dengan dalil akli boleh. Tapi nak rasa wujud Allah Ta'ala dengan zikir pun boleh. Kalau tidak, kalau fikir dengan akal, tak boleh. Akal dia tidak boleh meliputi tahap tu. Kemudian kata Imam Ghazali, dan sesuatu yang dapat aku katakan di sini, maksudnya yang aku boleh bercakap secara zahir. Mana aku boleh sampaikan di sini, dia kata, supaya dapat diambil manfaat oleh orang banyak. Ini rumusan Imam Ghazali ni selalu Tuan sebut, tapi Tuan biasanya sebut dalam bahasa Arab. Pada Tuan terjemah. Apa kata Imam Ghazali? Sesungguh ni dalam bahasa Arab maksudnya dia beri penekasan. Sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku telah mengetahui, maksudnya aku mengetahui dengan keyakinan yang penuh. Itu maksud dia, maksud kata Imam Ghazali, dengan sepenuh keyakinan. Kemudian dia kata bahawasanya, tadi sesungguhnya, ni bahawasanya, tambah lagi, golongan sufi atau ahli tasawuf, mereka lah yang sebenarnya orang yang mengikuti jalan Allah Ta'ala secara khusus, maksudnya zahir dan batin, dan cara hidup mereka adalah sebaik-baik cara hidup, manakala jalan yang mereka lalui adalah jalan yang paling benar. Ni dia nak rumuskan pada apa yang dia kaji sebelum ni, yang ulama ahli falsafah kata mereka adalah yang paling benar, golongan lain mengaku yang paling benar. Kata Imam Ghazali, setelah aku kaji semua, yang paling benar adalah golongan tasawuf. Bahkan dia kata, ni Imam Ghazali buat satu perumpamaan yang saya rasa sangat luar biasa. Dia kata apa? Bahkan, tuan-tuan hafal ni, kena baca selalu. Seandainya, kalau ada lah, seandainya dihimpunkan akal orang yang cerdik pandai, maksudnya semua ahli cendekiawan dalam dunia ni berhimpun semua sekali, kemudian bukan itu saja, dan hikmah para hukama, orang yang mempunyai ilmu falsafah lah katakan, hikmahnya ilmu falsafah, dan kepakaran para ulama yang mendalami rahsia-rahsia syariat,
Maknanya bukan dia setakat ilmu saja, dia faham di sebalik. Kalau dalam bahasa sekarang, ilmu maqasid, faham maqasid syariah tu, dengan tujuan untuk merubah sedikit dari cara hidup ataupun akhlak mereka, maksudnya akhlak ahli tasawuf itu, dan menggantikannya dengan suatu cara hidup atau akhlak yang lebih baik daripadanya, sudah pasti. Ni Muhammad tadi dia punya penegasan, mereka tidak akan menemukannya. Jadi kalau ada dalam kalangan orang yang tidak memahami tasawuf, dia kata tasawuf ni dah lapuk, tasawuf ini terpengaruh dengan Kristian, tasawuf ini pengaruh Hindu. Ada sekarang semua tak baca pengaruh tasawuf, pengaruh apa, Buddha, macam-macam dia dah maksudnya dia tidak memahami, tidak mencapai apa yang Imam Ghazali capai, dan dia tidak melalui apa yang Imam Ghazali lalui. Kalau mereka lalui dan buat sebagaimana yang Imam Ghazali buat, pasti mereka akan capai objektif ataupun rumusan yang sama. Kenapa? Ini Imam Ghazali sebut kenapa tu. Ini disebabkan kerana segala pergerakan ahli sufi itu, dan begitu juga diam mereka. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab, harakat, dan maknanya pergerakan dia dan diam dia, artinya setiap detik. Jadi perkiraan dia untuk ahli tasawuf, dia bukan kira sembahyang kira 24 jam, dia kalau masih dalam tasawuf, adakah nafas yang aku keluarkan sekarang ini berada dalam tangan kepada Allah Subhanahu atau tidak? Itu dia punya kunci dia. Mereka mengira nafas, mereka mengira sejam, 2 jam, 3 jam sehari sudah tak. Jadi begitu teliti. Lepas tu dia kata diam mereka, sebenarnya ulama tasawuf ini diam dengan ilmu, bergerak pun dengan ilmu, bercakap pun dengan ilmu, senyap pun dengan ilmu, berfikir pun dengan ilmu, berhenti berfikir pun dengan ilmu. Masuk berhenti fikir ni maksudnya mereka tenggelam di dalam muraqabah. Tapi dalam muraqabah mana kita fikir kan? Jangan fikir tapi fikir. Kemudian dia kata sudah pasti gerakan ahli sufi sama ada zahir, sama ada pergerakan itu pergerakan zahir mereka, atau pergerakan itu atau diam mereka, diam batin, adalah bersumberkan dari cahaya kenabian. Maksudnya dia, mereka buat itu betul-betul ikut sunnah Nabi. Macam mana tak macam tu? Kan Rasulullah kata tidak sempurna iman seseorang kamu selagi hawa nafsunya yang ada, hawa nafsu yang ada dalam tubuh dia itu tidak mengikuti apa yang aku bawa. Rasulullah kata. Maksudnya mereka inilah, ulama tasawuf inilah yang hadis tersebut, pergerakan hati mereka, niat hati mereka, hati mereka, semuanya apa yang Rasulullah nak. Mereka akan nilai yang aku hendak sekarang sama dengan apa yang Rasulullah setiap detik itu. Sebab tu kata adalah bersumber dari pancaran cahaya Nabi, dan sudah pasti bahawa tidak ada selain dari pancaran cahaya kenabian itu sebarang nur yang dapat dijadikan panduan bagi kehidupan di atas muka bumi ini. Sudah pasti kan? Jadi Imam Ghazali buat rumusan inilah yang kita menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Sudah pukul 9. Mana tu aja kita ini 1 jam. Dah 1 jam tadi pukul 8 tadi pukul 9.
Oh jadi 20 tu kira lah. Baik. Kita pergi kepada lima. Jadi tuan-tuan boleh dapat gambaran bagaimana mudah Imam Ghazali, bagaimana pentingnya suluk, bagaimana natijah suluk itu walaupun kita ni alim macam mana, sehingga ulama dalam kalangan yang ulama ni dia kata sekiranya ilmu itu boleh dicapai oleh ulama yang tidak menjalani tarikat, sekiranya boleh dicapai, tentulah Imam Ghazali orang yang pertama mencapai. Dia beritahu itu tentulah Izzuddin bin Abdissalam kepada Syekh Abdul Hasan Asyadu, orang yang pertama dapat hasil daripada tasawuf. Oleh itu, untuk seseorang itu menjalani jalan Allah secara normal, macam Tuan kata, kebiasaannya seseorang nak dapat natijah, kesan daripada zikir adalah melalui suluk. Tapi ada yang boleh dapat natijah tanpa suluk. Kata Tuan itu adalah najim. Apa? Warna itu kan Adam. Dikatakan najim, bukan Adam orang tu. Itu alif, yang ni wujud, lawannya itulah Adam tu maksudnya tiada. Ada dapat yang jarang itu macam tak ada lah. Sebab kita mesti melalui jalan biasa. Kalau itu dulu rumah nak jadi jutawan, ada yang jadi jutawan duduk di rumah. Tapi cuba kira daripada 100 dalam 100 tahun ni berapa orang yang jadi jutawan di rumah, kan? Jadi kita tak boleh kita nak masukkan diri saya adalah seorangnya jutawan yang kan duduk rumah. Kita boleh, kita mesti ikut jalan biasa. Nah, baru ni ada orang penjara, orang dalam yang dapat PhD seorang, dua orang. Jadi kita belajar mesti melalui mesti kan dulu kan menjaga. Jadi itulah keadaan pada sunnatullah, pada adatnya mesti melalui jalan tasawuf. Sebagaimana yang disebut dikaskan sendiri oleh Imam Ghazali, dia bersuluk setelah suluk kamu. Kita 10 hari, Masya Allah. Baik, kita pergi kepada mukaddimah yang pertama. Jadi Imam Ghazali dikata dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi, segala puji bagi Allah Ta'ala, sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan pengikut-pengikut. Setelah itu Imam Ghazali kata ketahuilah. Maksudnya Imam Ghazali suruh kita belajar ilmu pengetahuan. Wahai saudaraku, saya kata Imam Ghazali dia menggunakan kan, wahai saudaraku. Kita panggil aku ke kan? Nanti malam ni mana tahu jumpa. Jadi dia kata wahai saudaraku. Kemudian dia kata apa? Yang sangat berminat. Ini satu. Maknanya dia puji kita. Belum lagi baca buku. Kata wahai saudaraku yang sangat berminat. Kita minat tak tahu lagi. Ini dia kata yang sangat berminat. Dan yang kedua, mempunyai yang besar dalam mencari ilmu. Maksudnya seorang yang ilmu tak terasa kembang. Padahal dia buka kita pernah baca kan. So kali Imam Ghazali ni dia pandai dia psikologi. Jadi sebenarnya Imam Ghazali nak terang di sini. Maksudnya kalau awak baik kita bagi, kalau awak nak belajar ni, kalau kita ada minat, kena ada minat, kena
dulu baca ni minatnya tinggi. Kedua mempunyai perhatian yang besar. Tapi dia bagi kat kita dah gelaran tu. Diharapkan kita begitu. Yang ketiga, dan yang telah menunjukkan, apa yang kita tunjukkan? Cita-cita yang tinggi. Maksudnya dia kemahuan. Maksudnya tak apa saja. Begitu. Ada tak dalam diri kita masing-masing? Kalau tak ada, kena tanam. Kalau tidak, syarat. Jadi, Imam Ghazali letak sini ada beberapa syarat. Saya letakkan ini adalah syarat yang perlu kita isi dalam diri kita sebelum kita membaca kitab ini. Cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Imam Ghazali memang cerita masa dia kecil, masa dia belajar, dia kata aku ni Allah Ta'ala jadikan pada diri dia kata pada diri aku ni satu kemahuan terhadap ilmu yang aku tak boleh nak bendung. Tak boleh nak bendung. Maksudnya kalau dia belajar satu benda tu, dia nak belajar sampai habis, sampai dia menguasai keseluruhan. Macam tu. Jadi dia nak kita tu macam tu. Lepas tu dia sanggup bersuluk 10 tahun. Kita kalau boleh 10 hari itu, kita nak minta Tuan Guru buat 3 hari je. Kan? Imam Ghazali 10 tahun tu kalau boleh dia nak sambung lagi. Sebab kemahuan dia terlalu tinggi. Jadi kalau kita nak, mesti ada sifat ini. Pertama, minat yang tinggi. Yang kedua, apa tuan-tuan? Perhatian. Maknanya kita memberi tumpuan perhatian. Yang ketiga, cita-cita. Cita-cita saya ni tak dapat jadi Imam Ghazali, jadi pembaca kitab Imam Ghazali ni pun dah cukup. Tapi jangan pembaca saja, pembaca yang memang faham satu persatu. Yang ketiga, mesti dahaga. Maksudnya tidak puas, belajar ilmu tak puas-puas. Kalau ada ini, syarat cukup. Bolehlah kita sambung. Kalau tak ada, kena cukupkan syarat dulu. Kemudian Imam Ghazali pula memberi peringatan. Dia kata seandainya, maksudnya tadi sifat 4 sifat tu dah ada. Dia kata seandainya engkau berniat, tadi kemahuan dah ada, dahaga ilmu dah ada, semua dah ada. Dia kata seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlupa-lupa dan mendapat kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Apa yang disebut Imam Ghazali itu, Imam Ghazali tahu inilah yang berlega dalam hati kita. Kemungkinan pecahan daripada ini banyak. Ringkasnya, semua tadi itu adalah tujuan selain daripada Allah Ta'ala. Ringkasnya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Kalau itu tujuan kita, settle. Yang ni semua settle. Yang ini kalau dipecahkan, dia menjadi beratus. Yang Imam Ghazali sebut, dia kena tengok dalam kitab Ihya. Tapi ringkasnya, kita pegang saja belajar ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi kalau kita tidak membetulkan niat, dia kata maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Kita kena faham maksud Imam Ghazali ni. Kita belajar tasawuf kitab ni, kita belajar fiqh, kita belajar tauhid. Kalau belajar semua tu, walaupun itu adalah sebahagian daripada agama, tapi kalau engkau belajar tu lain daripada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, dia kata apa? Apa tadi bahasa dia? Engkau telah berusaha. Mana kita berusaha belajar tu bukan kita mendapatkan anta maksudi, kita menghancurkan agama kita. Agama kita sendiri yang kita letih-letih belajar,
kita hancur, kita sendiri yang menghancurkan. Kerana apa? Bila nanti di akhirat Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu datang berzikir? Sebab orang nak kata aku ahli zikir, untuk dapat kekeramatan. Sebab saya dengar orang berzikir Allah Allah ni berjalan atas air, jadi saya datang ke surau ni, mana tahu balik-balik boleh zikir jalan atas air mana kan? Jadi kemudian orang bagi pada dia, boleh zikir jalan dan dah dapat benda tu. Jadi ini bahasa sebetulnya dia beritahu halangan, dia bagi tahu apa yang kita gunakan, dan membinasakan dirimu sendiri lagi, dan menjual akhirat. Bayanglah, jual akhirat lah. Apa kedana untuk mendapat harta dia. Kemudian kata, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur, dan mengajakmu itu, kerana mengajakmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Pedang kan bagus kan, untuk kita pertahankan diri, pertahankan agama kan. Tapi apalagi kita menjual pedang pada perompak, jangan orang punya dosa ni. Jadi guru yang mengajar kita lain daripada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, maka guru itu juga bersyubhat dengan kita, sebab dia tidak membantu kita, ataupun dia menolong kita untuk menjual akhirat dia. Tu. Jadi saya satu perkara yang ini jarang. Biasa kita dalam pada kuliah, dia akan menggalakkan kita belajar, tapi dia tak sebut belajar yang macam mana. Asal datang kuliah, awak kata ini okey, lain bagi tak, awak datang tu mesti dan hati awak sedang yang awak datang tu kerana Allah, bukan kerana yang lain itu kena diri. Cuma sebelum datang kena tengok dulu senarai, kemudian yang mana tak patut didik dulu. Seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maksudnya orang tu tanya mana tempat judi, kita kata di orang kata di maksudnya lagi di orang judi. Jadi dosa orang tu kita tanggung, sebab apa, kita dah tunjuk tolong dia. Jadi maksudnya sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dihitung berkongsi, dianggap bekerjasama dalam melakukan maksiat tersebut. Ini tadi kan kita ngajak orang datang berzikir di sini, semua yang datang ni insya-Allah masuk pada akaun tu Haji. Share. Jadi kita kelebihan dalam Islam ni, contoh saya baca Fatihah, hadir kepada Tuhan, pahala pada saya dapat ke kehidupan, dapat gitu lah. Jadi dapat, kita pun dapat kan. Maksudnya saling membantu itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama dapat. Jadi ini untuk dia tidak turunkan orang lain punya. Kalau kapitalis dia dapat, orang lain. Yang dalam Islam tak, dia dapat, saya pun dapat, dia ada, saya pun diganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kalau kita bersemangat. Kemudian, dan jika niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari kebenaran Allah yang maksudnya, dan mencari hidayah. Hidayah yang saya sebutkan tadi, hidayah ada kemudahan anugerah Allah Ta'ala kepada kita, bukan semata-mata untuk pandai bercakap
maka hendaklah engkau bergembira. Tapi bila tidak dalam hati, oh, aku datang malam ini memang semata-mata ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Kata tu hendaklah kita bergembira. Tuan-tuan datang dia positif. Setiap kali datang majlis tawajuh, Allah Ta'ala takdirkan. Ada masih tidak ditakdirkan, tidak terpilih. Bila tuan-tuan perempuan datang dapat jejak dekat sini, kena sebab gembira. Sebab apa? Sebab Allah pilih. Bukan senang. Allah Ta'ala kata fal muni aku. Kita kalau sultan sebut nama kita dalam berterima kasih kepada Habib kan, sultan cakap macam mana saya? Setahun tak habis diulang, tak habis video. Kan? Sebab apa? Sebab sultan sebut. Ini Allah sebut, yang mendengar malaikat. Macam mana? Lepas tu kita kena gembira, kita kena bergembira. Sebab tu orang semua wa fi dzalika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Maksudnya bila Allah Ta'ala kurniakan kita, kurnia bersama zikir, zikir dan berdoa, kita terima daripada sampai pada Rasulullah SAW. Apa yang diamal oleh ilmu itu turun pada kita. Sebaik-baiklah kita sebut Allah. Kita dapat berzikir ni kurnia paling besar. Patutnya kita paling gembira. Dalam seminggu, hari raya kita adalah hari ni lah, malam ni malam raya. Sebab tuan-tuan nak dengar masa raya bila? Raya. Saya raya di sini tahun ni kan? Raya puasa kita ni. Ketua raya. Ketua Jumaat sebelum raya. Atau selepas raya. Tuan ingat? Saya ingat sama-sama. Siapa ingat? Dia. Ada imam ni, ustaz imam cepat buat. Dia kata saya hargai orang datang ada yang rumah dia kan saya dan kita cuma jadi dengan kurma atau roti kering. Masya-Allah. Tuhan aman. Jadi ini kan kita tentang ketupat ada tadi jangan apa hari raya Isra ini adalah hari yang hari itu dia jalankan maksiat pada Allah SWT. Kita datang ke sini tentu kan akan ada maksiat. Kita datang hanya jika Allah kita inilah hari raya. Main ni. Jadi kerana para mereka telah mengembangkan saya di jalan. Kemudian kita kerana Allah jadi itu saya pada rumah dari atas. Ramai yang tak tahu aja nanti. Kemudian apa? Ikan yang ada di laut. Maksudnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Semuanya meminta ampun bagimu. Tak gembira tu saya kata datang tawajuh ni satu apa orang yang datang tawajuh ni sepatutnya kena gembira. Kalau nak bersedekah kena sedekah di masjid tu. Khutbah. Dia kata hari Jumaat, hari infak. Kan? Jadi bila kita dapat Allah Ta'ala kurniakan satu kurnia, hendaklah kita gembira. Terutama dari taufik dari Allah SWT. Tetapi sebelum itu
apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu, ni buat suspend masa ini. Hendaklah engkau ketahui yang jangan kau rasa hidayah, oh saya dah dapat hidayah kan. Sebelum itu, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Maksudnya kita nak dapat hidayah kena belajar rumah. Kemudian setelah dapat ilmu tu, dia kata bagi hidayah itu ada bidayah. Maksudnya kita nak dapat hidayah Allah Ta'ala itu, kita mesti ada melalui perjalanan, kita mesti bermula, ada permulaannya. Barulah kita dapat hidayah tu, bukan hidayah tu datang terus. Kemudian dan ada pula nihayah, ada kesudahan, dan ada zahir, dan ada pula batin. Maksudnya permulaan hidayah itu adalah zahir anggota kita. Maksudnya amalan Islam tu. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah yang sebut tu mafhumat, musyahadat, tajalliyat, tak dapat itu semua kecuali setelah engkau selesai dari menggunakan segala berkenaan dengan zahir hidayah. Maksudnya kita dah belajar, kita dah belajar bab najis, belajar rukun solat, sahabatan, kita dah belajar, kita dah memahami fardu ain tu. Sebab tu Imam Ghazali dia tekankan ilmu fardu ain. Bila seseorang dah menguasai ilmu fardu ain, maka dia boleh menjalani jalan. Kalau dia tidak faham bab suci, dia kena supaya ibadatnya sah. Jadi kata Imam Ghazali, maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah, permulaan untuk menjalani jalan hidayah. Ini saya katakan suluk bagi Imam Ghazali untuk sesiapa yang nak mengikuti kaedah dia. Kita ada suluk kita dengan guru kita, supaya kau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Ini satu. Imam Ghazali dia suruh kita buat apa? Eksperimen, test. Jangan baca-baca hari-hari baca, tak, awak test. Apa hasilnya? Dia kata seandainya, ini jawapan dia, seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya, dan nafsu mahu mengikuti arahan untuk mengikut, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, boleh menerima, maka nanti engkau akan sampai kepada ayatul hidayah. Maksud ini suluk perjalanan. Jadi unik, kalau orang tak bertarikat dia boleh gunakan, tapi kita ada guru lagi senang, sebab guru kita akan bantu. Ini bagi orang yang kosong, boleh jadikan buku ni sebagai tarikat dia hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Maksudnya di sini ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat, tangguhlah dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dan menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan. Jadi dia beri kedua terus. Awak test, eksperimen hasilnya dua saja. Ini atau ini. Kalau ini, benar awak betul, jalan awak betul. Kalau ini, hati-hati, awak dah dipengaruhi oleh syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helah, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Kemudian daripada ini, saya berhenti setakat ini sebab dah lebih sejam.
Kemudian daripada ni Imam Ghazali akan terangkan jenis-jenis bentuk tipu daya syaitan dalam seseorang saling. Itu apa dia? Tapi bukanlah saling yang dalam suluk kita. Saling Imam Ghazali ni bercakap atas ilmu zahir. Tapi kita membaca sebab kita dah bersuluk. Siapa yang belum bersuluk kena cepat-cepat bersuluk supaya kita dapat gabungkan. Imam Ghazali dia bercakap, dia menggunakan laras kitab ini adalah laras ulama zahir. Tapi kita cuba baca dan kita cuba fahami, mendalami, kita guna dua-dua sekali. Apa yang Tuan Guru ajar kita dengan apa yang kita faham, kita gunakan dua-dua. Jadi kita dapat faham lebih jauh lagi. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Saya sebenarnya tadi tanya Tuan Haji nak baca 50 muka surat Tuan Haji. Ini baru. Ini dah cukup 3 kali, 30 kali dah lepas ni. Kita khatam tadi kan? Dah. Jadi kita dah khatam. Jadi apa cadangan saya kepada tuan-tuan? Tuan-tuan masing-masing dah ada buku. Yang pertama sekali balut buku macam saya. Balut buku. Balut. Tak kira lah tuan-tuan paling emas. Balut. Bukan dah. Sebab saya nak suruh tuan-tuan baca tiap-tiap hari. Takut nanti datang minggu depan dah tercabut. Kuliah dah tercabut. Jadi balut buku dan letak buku ini pada tempat yang nampak di rumah. Ambil buku ni walaupun seminit sehari. Baca. Sebab Imam Ghazali ni, antara kelebihan Imam Ghazali, kita baca, setiap kali kita baca ada ilmu yang baru Allah Ta'ala kurniakan. Itu tak tahu kenapa. Kalau tuan-tuan tak percaya, sila baca. Tapi dengan syarat tadi lah, ikhlas. Baca, inginkan tadi apa yang Imam Ghazali sebut tadi tu, syarat-syarat tu kena ada dulu. Kalau ada, sebab bukan saya seorang cakap, saya baca kitab-kitab orang lain pun cakap macam tu. Ulama-ulama dia kata saya menjadi wirid saya. Maknanya biasa kita wirid zikir kan, dia wirid dia baca kitab. Dia kata wirid saya membaca kitab Imam Ghazali. Kitab Ihya tu bila habis dia ulang balik, bila habis dia ulang balik, bila habis dia ulang. Setiap kali aku baca yang ulangan yang baru, setiap itu Allah Ta'ala tambahkan kefahaman baru bagi aku. Sama, saya baca kitab ni berapa kali khatam ngajar. Setiap kali itu saya kata, Imam Ghazali ni macam ada benda yang dia sorok. Dia sorok dalam perkataan dia tu. Bila kita baca kali pertama tak nampak. Baca kali kedua, ada yang tersirat yang kita tak perasan sebelum. Baca lagi, ada lagi rupanya. Macam tu lah. Kan pelik tu. Walaupun kita baca terjemahan, tapi Allah Ta'ala kurniakan keberkatan tu sama. Kemungkinan yang menterjemah ni pun, saya baca biografi dia terdekat Syazuliyah. Orang tarikat juga. Jadi kemungkinan orang kata dia punya pipe tu sama kan, buka ke mana pun bawa air yang sama. Jadi begitulah. Jadi saya nak tuan-tuan, walaupun kita baca baru 2-3 muka, saya harapkan tuan-tuan lepas balik baca terus. Sekali baca khatam, baca lagi. Dan sebab kalau saya terangkan sekali sepintas lalu ni, tak ke mana pun. Maknanya tak dapat banyak mana. Tuan-tuan kena baca. Sebelum baca, hadiahlah Fatihah kan. Adab kita hadiahlah Fatihah pada guru kita, pada Imam Ghazali kan, pada syekh-syekh kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkatan mereka itu, Allah Ta'ala limpahkan kita ilmu dan yang paling penting amal. Setakat itu daripada saya. Sekiranya di dalam penyampaian saya ada tersalah, ada tersilap, mohon maaf dan juga saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.